team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Ini adalah perkembangan semasa berkenaan kontroversi status keturunan pemain bola sepak Malaysia, keputusan CAS dan implikasinya terhadap FAM. Saya sedihlah nak sampaikan. Tak apalah, benda dah jadi kan. Dunia bola sepak Malaysia sekali lagi menjadi perhatian apabila keputusan penting dikeluarkan oleh Court of Arbitration for Sport, CAS, berhubung kes melibatkan 7 pemain yang didapati menggunakan dokumen palsu dalam proses mendapatkan kelayakan untuk mewakili negara. Kes ini bukan sahaja mencetuskan perdebatan dalam kalangan peminat bola sepak tempatan, malah turut menimbulkan persoalan mengenai integriti pengurusan bola sepak negara serta pematuhan terhadap peraturan antarabangsa yang ditetapkan oleh FIFA. Dalam keputusan yang diumumkan pada 5 Mac 2026 di Lausanne, Switzerland, panel timbangtara CAS memutuskan untuk mengekalkan hukuman penggantungan selama 12 bulan terhadap 7 pemain terbabit, namun dengan sedikit kelonggaran. Penggantungan tersebut kini hanya terpakai kepada perlawanan rasmi sahaja. Ini bermakna pemain masih dibenarkan menjalani latihan bersama kelab masing-masing serta mengambil bahagian dalam aktiviti bola sepak lain yang tidak melibatkan pertandingan rasmi. Keputusan ini dilihat sebagai satu kompromi antara mengekalkan prinsip disiplin sukan dan memberi ruang kepada pemain untuk meneruskan kerjaya mereka. Walaupun pemain menerima sedikit kelonggaran dalam hukuman tersebut, nasib tidak menyebelahi Football Association of Malaysia, FAM. Rayuan yang dikemukakan oleh Badan Pentadbir Bola Sepak Negara itu untuk mengurangkan jumlah denda telah ditolak oleh CAS. Akibatnya, FAM masih perlu membayar denda sebanyak 350,000 Swiss franc bersamaan kira-kira 1.8 juta ringgit. Keputusan ini menandakan bahawa Badan Pengurusan Bola Sepak Negara turut dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang berlaku dalam proses yang membawa kepada isu tersebut. Kes ini bermula pada tahun 2025 apabila FAM dilaporkan telah menghubungi beberapa pemain asing mengenai kemungkinan mereka mewakili pasukan kebangsaan Malaysia berdasarkan dakwaan mempunyai kaitan keturunan dengan negara ini. Pendekatan menggunakan pemain yang dikatakan mempunyai keturunan Malaysia bukanlah sesuatu yang baharu dalam dunia bola sepak antarabangsa. Banyak negara menggunakan kaedah yang sama untuk memperkukuhkan pasukan kebangsaan mereka, terutamanya apabila pemain tersebut mempunyai latar belakang keluarga yang berasal dari negara tersebut, walaupun dilahirkan atau dibesarkan di luar negara. Dalam konteks Malaysia, usaha mengenal pasti pemain yang mempunyai keturunan Malaysia sering dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan tahap daya saing pasukan kebangsaan di peringkat antarabangsa. Namun begitu, proses menentukan kelayakan pemain berdasarkan keturunan bukanlah sesuatu yang mudah. FIFA menetapkan garis panduan yang ketat bagi memastikan bahawa pemain yang mewakili sesebuah negara benar-benar mempunyai hubungan sah dengan negara tersebut. Dalam kebanyakan kes, pemain perlu membuktikan bahawa mereka mempunyai ibu bapa atau datuk nenek yang berasal dari negara berkenaan, atau mereka perlu memenuhi syarat tertentu berkaitan tempoh menetap di negara tersebut. Dalam kes yang melibatkan Malaysia ini, 7 pemain telah melalui proses mendapatkan dokumen yang menyatakan bahawa mereka mempunyai kaitan keturunan dengan Malaysia. Berdasarkan dokumen tersebut, mereka diberikan pasport Malaysia yang membolehkan mereka mewakili negara dalam pertandingan antarabangsa. Namun begitu, perkara ini mula dipersoalkan apabila FIFA menjalankan siasatan terhadap kesahihan dokumen yang digunakan dalam proses tersebut. Siasatan oleh FIFA akhirnya membawa kepada keputusan penting yang diumumkan pada 25 September 2025. Jawatan Kuasa Disiplin FIFA mendapati bahawa dokumen yang digunakan dalam proses membuktikan keturunan pemain tersebut tidak sah dan mengandungi unsur pemalsuan.
Lebih mengejutkan, siasatan tersebut juga mendapati bahawa pemain yang terlibat sebenarnya tidak mempunyai hubungan keturunan yang tulen dengan Malaysia seperti yang didakwa sebelum ini. Akibat daripada penemuan tersebut, FIFA memutuskan bahawa kedua-dua pihak, iaitu pemain dan FAM, telah melanggar kod disiplin FIFA. 7 pemain yang terlibat dikenakan denda sebanyak 2,000 Swiss franc setiap orang serta digantung daripada semua aktiviti bola sepak selama 12 bulan. Pada masa yang sama, FAM turut dikenakan denda yang jauh lebih besar iaitu sebanyak 350,000 Swiss franc. Keputusan ini mencetuskan reaksi pelbagai pihak. Ada yang berpendapat bahawa hukuman yang dikenakan adalah wajar kerana peraturan FIFA perlu dihormati oleh semua negara. Namun ada juga yang merasakan bahawa pemain mungkin tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas kesalahan tersebut kerana mereka hanya menyerahkan dokumen yang diminta oleh pihak pengurusan bola sepak. Tidak lama selepas keputusan tersebut diumumkan, kedua-dua pihak iaitu pemain dan FAM memutuskan untuk membawa kes ini ke CAS bagi mengemukakan rayuan. Pada 5 Disember 2025, rayuan rasmi telah difailkan dengan harapan agar hukuman yang dikenakan dapat dikurangkan atau dibatalkan sepenuhnya. Dalam rayuan yang dikemukakan oleh pemain, mereka berhujah bahawa peranan mereka dalam penyediaan dokumen tersebut adalah sangat terhad. Mereka mendakwa hanya memberikan maklumat yang diminta oleh FAM dan tidak terlibat dalam penyediaan atau pengubahsuaian dokumen yang kemudiannya didapati tidak sah. Oleh itu, mereka meminta agar hukuman yang dikenakan dibatalkan atau sekurang-kurangnya dikurangkan. Sementara itu, FAM dalam rayuannya mengakui bahawa terdapat kelemahan dalam sistem pengurusan yang mungkin telah menyumbang kepada berlakunya kes tersebut. Namun, badan itu juga meminta agar jumlah denda yang dikenakan dikurangkan kepada tidak lebih daripada 50,000 Swiss franc bersamaan dengan alasan bahawa hukuman asal adalah terlalu berat. Pendengaran kes rayuan tersebut berlangsung di Ibu Pejabat CAS di Lausanne pada 26 Februari 2026. Panel 3 ahli timbang tara yang diketuai oleh pengadil dari Denmark, Lars Hilliger, meneliti hujah daripada kedua-dua pihak sebelum membuat keputusan muktamad. Dalam keputusan yang diumumkan pada 5 Mac 2026, CAS menegaskan bahawa kesalahan yang dikenal pasti oleh FIFA memang berlaku dan tidak boleh dipertikaikan. Panel tersebut bersetuju bahawa dokumen yang digunakan untuk menyokong dakwaan keturunan pemain tidak sah dan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Namun begitu, CAS juga mengambil kira beberapa faktor yang meringankan, terutamanya berkaitan tahap penglibatan pemain dalam penyediaan dokumen tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, panel memutuskan untuk mengekalkan tempoh penggantungan selama 12 bulan tetapi menghadkan penggantungan itu hanya kepada perlawanan rasmi sahaja. Ini bermakna pemain masih dibenarkan menjalani latihan bersama kelab masing-masing serta mengambil bahagian dalam aktiviti bola sepak lain yang tidak melibatkan pertandingan rasmi. Keputusan ini dilihat sebagai satu kompromi antara mengekalkan prinsip disiplin sukan dan memberi ruang kepada pemain untuk meneruskan kerjaya mereka. Pada masa yang sama, CAS juga memutuskan bahawa tempoh penggantungan yang telah dijalani sebelum ini akan diambil kira dalam hukuman tersebut. Tempoh antara 25 September 2025 hingga 26 Januari 2026 dianggap sebagai sebahagian daripada tempoh penggantungan yang telah dilaksanakan. Walaupun terdapat sedikit kelonggaran bagi pemain, keputusan CAS terhadap FAM jauh lebih tegas. Panel timbang tara memutuskan bahawa denda sebanyak 350,000 Swiss franc yang dikenakan oleh FIFA adalah wajar dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Oleh itu, rayuan FAM untuk mengurangkan jumlah denda tersebut telah ditolak sepenuhnya. Keputusan ini membawa implikasi keuangan yang besar kepada FAM kerana jumlah denda itu bukanlah kecil. Namun yang lebih penting, kes ini turut memberi kesan kepada reputasi bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa. Sebagai badan pentadbir bola sepak negara, FAM bertanggungjawab memastikan semua proses berkaitan kelayakan pemain mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Kontroversi ini juga membuka perbincangan yang lebih luas mengenai pendekatan menggunakan pemain yang mempunyai keturunan untuk memperkuatkan pasukan kebangsaan.
Walaupun strategi ini boleh memberi kelebihan dari segi kualiti pemain, ia juga memerlukan pengurusan yang teliti dan pematuhan sepenuhnya terhadap peraturan antarabangsa. Kes ini menunjukkan bahawa sebarang kelemahan dalam proses pengesahan dokumen boleh membawa akibat yang serius. Selain daripada hukuman disiplin dan denda keuangan, ia juga boleh menjejaskan kepercayaan peminat terhadap integriti pengurusan bola sepak negara. Bagi para pemain yang terlibat, keputusan CAS memberi peluang kepada mereka untuk meneruskan kerjaya bola sepak walaupun dalam keadaan yang mencabar. Walaupun mereka tidak dapat bermain dalam perlawanan rasmi sepanjang tempoh penggantungan, sekurang-kurangnya mereka masih boleh mengekalkan hubungan dengan kelab masing-masing serta terus berlatih. Dalam jangka masa yang panjang, kes ini mungkin menjadi pengajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan bola sepak Malaysia. Ia menekankan keperluan untuk memastikan setiap keputusan yang dibuat mematuhi peraturan antarabangsa dan dilakukan dengan tahap keterasan yang tinggi. Pada akhirnya, integriti sukan adalah aspek yang paling penting dalam mana-mana pertandingan. Bola sepak bukan sahaja